Hi, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share saya lunch dekat Chili Kampung Putrajaya. Makanan tradisional Melayu yang autentik. Apa yang kami order? Kami order daging salai masak lemak cili api. Itu menu yang sangat orang kata wajib order dekat Chili Kampung. Dan satu lagi kami order seafood sedut, ayam goreng dan juga telur dadah. Tengoklah telur dadah dia pun gebu sangat. Kita makan dulu dan kita rasa. Ini dah banyak kali dah saya repeat sebenarnya. So far sangat puas hati. Tambah-tambah kita makan dengan orang yang kita sayang. Ayam goreng pun walaupun nampak simple macam orang goreng restoran biasa, tapi dia tetap sedap, juicy walau rangup di luar, lembut di dalam. Memang puas hati sangat. Dan paling best dekat Chili Kampung ni, dia juga ada dessert yang sangat-sangat sedap. Ini sagu gula Melaka. Saya tak pasti dia kek ke apa, tapi memang sangat sedap. Cuma kalau awak bukan penggemar manis, dia agak manis lah pada saya. Memang manis. Tak boleh makan seorang, kena share dengan orang yang lain. Order air kosong untuk nak cover sangat rasa manis tu. Ini mak saya dan dia sangat suka. Sebab biasalah orang tua mesti suka benda-benda yang manis kan. Tapi kita orang kontrol lah. Tak boleh makan banyak. Just share. Kemudian kita orang order juga aiskrim kelapa ni. Tengok berasap-rasap presentation dia. Presentation dia memang A. Dan ini antara favourite dessert saya. Ya Allah, sedap. Nak sedap sangat. Korang patut cuba dekat Chili Kampung. Before kita orang keluar, kita orang dating dulu dengan mak, dengan suami. Bye, jumpa next mukbang.